Program kita seminggu, Alhamdulillah. Nah, so kita cerita sikit tentang apa yang berlaku. Saya bagi chat profil. Saya sebenarnya kita terlepas gambar yang kita itu dalam kamera bagi anak saya tak sempat. So kita bagi gambar malam semalam je. Kita peserta kita kumpulan ini ada 15. Kita ada 8 orang peserta lelaki yang berumur dari 14 hingga 61 tahun. Kita ada peserta perempuan daripada 16 tahun hingga 67 tahun. Seperti yang saya sebut, kita punya program ni kita memberi peluang dan ruang kepada mereka yang mungkin bukan daripada program. Mereka mungkin bukan daripada mahat. Mereka ialah profesional, mereka adalah guru, mereka adalah lecturer dan sebagainya, dan ingin hafal Al-Quran. Asalkan nak hafal Al-Quran, kita terima. Itu tujuan kita. Memberi peluang dan ruang. So kalau tengok tadi, umur kita tak kira. 67 pun kita terima, 61 pun terima. Mari saya sebut dulu, peserta tertua kita ialah 78 tahun. Alhamdulillah. Okey, so sebelum itu, untuk saudara mara yang ada kat sini, kita nak tahu apa berlaku seminggu ni. So kita tunjuk sikit lah. Tekan boleh. Sebelum saya sebut lagu tu, lagu ni sebenarnya adalah lagu yang kita telah perkenalkan. Sebelum ni kita pakai lagu rasmi karantina Indonesia. Tapi mulai tahun ni, kita dengan dengan bantuan AI, saya break sekarang kan. Saya jadi pencipta lagu. Saya gunakan AI, kita ciptakan satu lagu. Saya nak tuan-tuan dan puan hayati liriknya, insyaAllah. Kecil kita mulakan bersama niat penuh keikhlasan, menghafazkan nama suci ilahi, mencari rahmat hingga ke syurga. Tiada yang mustahil bila hati kita tegakkan. Setiap ayat jadi teman menerangi jalan kehidupan. Satu keluarga, satu khofat, membina umat yang cemerlang dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan. Ini semasa pembekalan. Dalam karantina kita berjaya. Kita berikan teknik bagaimana untuk menggunakan instrumental ini dalam program ini. Masa ni kapal tengah blur. Hari demi hari kita tempuhi, cabaran kecil besar tak menghalangi. Dengan sabar dan tawakal, ayat-ayat Allah jadi bekal. Tiada yang mustahil bila hati kita tegakkan. Setiap ayat jadi teman menerangi jalan kehidupan. Satu keluarga, satu khofat, membina umat yang cemerlang dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Atau latar belakang Al-Quran milik kita semua. Mari bersama menuju cintanya. Dalam karantina kita temukan makna. Satu keluarga, satu khofat, membina umat yang cemerlang dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Kita teruskan cinta Al-Quran, kita suburkan. Hari demi hari kita tempuhi, cabaran kecil besar tak menghalangi. Dengan tawakal, ayat-ayat Allah jadi bekal.
itulah dia. Untuk saya baru nak tengok apa yang telah berlaku. Kita tak ambil gambar masa dia orang tengah makan ke, tengah yang lain-lain, kita tak ambil. Cerita pasal buat makan ni, tak tahu sedap makan tak duduk sini. Saya pun nak cerita peserta kita yang dulu, pelajar Universiti Teknologi Hussein On, pelajar Tun Hussein On, duduk sini 1 bulan, naik 8 kilo. Bapak dia marah, bukan marah lah, bapak dia tegur saya masa hari ni lah. Bapak dia kata, saya nak anak saya tambah hafalan, bukan tambah berat badan ni. Dia kata tu package lah, dia bukan ni kan. So, tapi Alhamdulillah, itulah dia, bagaimana tema kita tadi ialah satu keluarga, satu kupas. Itu yang kita nak cuba usahakan dalam apa yang kita buat ini, satu keluarga, satu kupas. Di mana kita tak kira lah, dia nak hufaz daripada Ma'had ke, daripada Darul Quran ke, dekat Universiti Husin ke dan sebagainya. Tapi kalau tak ada juga tempat lain, dan datang sini. Itu yang kita usahakan kan? Tak ada tempat lain, datang sini. Berlaku, kita pernah berlaku sesi yang kali pertama kita buat. Makcik ni umur 74 tahun daripada Kelang, pergi dekat Ma'had nak hafal juz 30. Ma'had tu punya murid ketawa kat dia. Makcik kat sini semua umur 12 tahun ni, makcik ni umur 74 tahun, tak sesuai yang masuk sini. So dia reject. Tapi dia masuk, macam mana dia boleh jumpa kita, dia masuk. Alhamdulillah, kalau tak salah saya dia selesai dalam 24 juz lebih kurang macam tu lah. Bila dia graduate hari ni, masih hari tu cerita, bila dia graduate hari tu 35 hari, suami dia, anak dia, cucu dia macam satu kampung atas ni. Saya kata, mau dekat 30-40 orang atas stage macam tu kan, sampai tak rubuh stage tu. Tapi itulah ceritanya. Kita nakkan, yang kita harapkan ialah satu keluarga, satu kupas kan? So tak kira bapa ke, atuk ke, cucu ke, kita cuba contribute supaya insyaAllah kita pun sama-sama dapat manfaat masing-masing. So video ni tadi akan kita upload dekat YouTube, insyaAllah YouTube dan Facebook pun kita akan YouTube. So don't worry, you akan dapat dia punya original copy lah, insyaAllah. So bila kita cerita apa yang berlaku kat sini, kita cerita apa yang dia punya prestasi. Ingat tak hari itu saya cerita, bila duduk sini, prestasi ni adalah bergantung kepada base kita punya pengalaman dan juga di Indonesia. Pengalaman ni dia 4, kalau kau ingat dia mesti ada kejayaan, kejayaan critical success factor dia ada bergantung kepada 4 tahap dan kelancaran bacaan. Kalau boleh baca lancar, insyaAllah hafalan itu akan lagi cepat lah dari segi proses hafalan itu. Dan penggunaan kaedah yadain, kita ajar metode itu pada hari pertama, hari kedua. Saya harap hari ini tak ada orang yang cakap saya tak faham kan? Saya sedih lah kalau hari ini masih presenter kata saya tak faham sebenarnya. Memang sedih lah kan? Kalau saya berlakon, saya berlakon lah. Tak sepatutnya berlaku. Pasal kalau tak faham, dia kena tanya. Tapi itu yang kita nak. Dia faham, dia berjaya menggunakan kaedah, cepat, akan akselerasi daripada proses hafalannya. Juga daripada SOP kita kan? Maknanya SOP kita masuk pukul berapa, keluar pukul berapa kan? Kalau masuk patutnya pukul 9, awak masuk pukul 10, maknanya awak dah hilang 1 jam, dah rugi. Kalau petang tu maknanya habis malam pukul 10, awak tak pergi daripada sebelum itu pun tak pergi. Tapi ada juga peserta kita patutnya habis pukul 10, dia habis macam malam semalam, habis pukul 11. Pasal bersemangat nak habiskan hafalan. Saya bagi tahniah kan, saya punya guru-guru kena berobat lah. Patutnya kita dah habis malam lah, tapi sampai pagi tadi boleh kan katanya, sampai pagi tadi masih nak hafal lagi. Saya memang tak habis lah. Itu memang Allah bagikan semangat untuk maaf. So maknanya bersemangat untuk menghafal, meluangkan masa melebihi daripada SOP kita akan mendatangkan jaya juga. Yang ketiganya ialah kesihatan. Umpamanya ada yang sakit, tak boleh datang, tak boleh duduk meluangkan masa untuk menghafal. So tentunya akan mengganggu juga proses hafalan. Seperti masa kita terhad seminggu ni kan. So ini semua ni bila awak tengok awak punya prestasi, mesti ada berkait kat sini. Dapat banyak pun dekat ada dia punya kat sini, tak dapat banyak pun ada kat sini.
Selain daripada tentunya ini asbab dunia lah selain daripada apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, tapi inilah dia asbab dunia. So saya go terus sikit. Pernah tengok kita ada semua peserta kat sini, kita ada di prestasi hafalan juz dalam masa sepanjang program kita. Macam saya cakap itu, generally kebanyakan akan selesai satu juz. Kebanyakannya akan selesai satu juz. Mungkin dia tak sampai habis di sini, dia tambah dengan muka surat dengan surat-surat lazim, dia mungkin tambah kat sini. Mungkin tengok juga peserta ada yang boleh sampai 4.5. Masya Allah, ini pun dia dah letih sebenarnya ni. Kalau tak dia nak pergi kat sini saya tahu, tapi dia dah letih, sanggup ke sini. Ada yang dapat 4, ada yang dapat sini. Tapi tak kisah, ini pun sebenarnya satu kejayaan yang amat besar daripada kosong boleh hafal setengah juz. Alhamdulillah ini boleh silakan. So secara ini ialah memang satu juz Kalau macam dekat Malaysia, dekat satu minggu 5 juz. Saya tidak suka nak memberikan harapan palsu pada orang. Kita dah tahu ini dan standard yang dia kat sini. Tapi kita ada juga yang kat sini, dan macam saya sebut hari itu, kita ada seorang yang kat sini 14.5. Allah, tu apa yang Allah bagi, dia sebut saya tak. Tapi pasal apa dia boleh jadi kat sini? Pasal apa dia jadi? Berbalik kepada yang 4 faktor tadi. Maknanya bacaan dia bagus, dia punya hafalan, dia punya penggunaan penguasaan tiadain dia bagus, dia tak sihat, dia sihat, dan dia memang meluangkan masa lebih daripada yang lain. So Allah bagikan keperluan ini. Daripada segi muka surat, bagi muka surat satu hari generally kalau tengok, kebanyakan kalau kita tengok macam kat sini lah sini. So dalam lebih kurang 10 muka surat lah. Juz 30 ni pasal dia ayat-ayat pendek, so dia boleh dapat macam ni. So tapi ada hamba Allah ni boleh dapat 43 muka surat satu hari. Alhamdulillah, menggunakan kaedah yang lain. Saya nak kena stress, 40 muka surat, kalau orang yang dah hafal Quran, tak ada masalah. Dia boleh baca 2 juzuk, tasbih 2 juzuk, tak ada masalah. Tapi dia kena buat ni dengan kita, dengan kaedah yang lain. Maknanya bila ditanya tentang makna, dia boleh jawab. Alhamdulillah. Dan saya bagi tahniah lah kepada Allah saya. Ini sama tadi, kita cuma daripada segala yang sedemikian. Tapi bila orang kata, alah memang Haji dia boleh hafal, because dia memang dah hafal Quran sebelum ni. So kita selalunya kita akan breakdown. Kita akan kategori dia. Orang yang pernah hafal dengan orang yang tak pernah hafal. Kita tengok yang pernah hafal. Kalau kita tengok yang pernah hafal, ni memang standard lah. Kalau dia dah pernah hafal banyak, kita boleh tahu dia boleh capai 20 muka surat satu hari. Dia boleh capai, tak ada masalah. Because dia memang pernah hafal. Dia dah biasa dengan Al-Quran, dia boleh hafal. Mereka yang pertengahan ni pun lebih kurang, termasuk sahabat Allah ini. Dia pun boleh buat bertiga. Tapi kita tengok orang yang kurang hafalan, atau tak pernah hafal, ataupun tak pernah hafal langsung, mereka ini boleh mendapat 13.5 muka surat satu hari. Setengah ni tak ada masalah, ni memang standard lah. 2.5, 1 awal-awal ni seminggu kita memang ni. Tapi yang kita katakan boleh dapat 13 menggunakan yang lain, menggunakan metod. Kalau setakat bukan yang lain, kita tak pernah. Memang dekat mahal biasa tak ada masalah nak hafal 10 muka surat ke 20 muka surat tadi, bila dah biasa. Tapi bila sini, maknanya bila ditebuk penggunaan apa namanya yang lain itu dengan pemahaman makna, mereka boleh jawab. Itu baru kita terima. So kalau based on this, kalau kita tengok dari segi macam saya sebut itu, dari segi hafalan yang lain, kalau proses kita yang panjang, yang program sampai sebulan ataupun 2 minggu, 3 minggu tu, awal-awalnya dia akan dia punya graf dia sebenarnya macam ni. Mula-mula tu satu hari setengah muka surat, satu muka surat, sepanjang-panjang betul dia jadi macam turun naik macam ni. Dia sampai jadi 43, ataupun rekod kita sebenarnya ialah 68 muka surat. Seorang peserta tu 68 muka surat.
Tapi macam mana nak sampai macam tu? Yang pertama yang 4 tadi, 4 kriteria tu. Dan dia pun tak buang masa, dia duduk sebelah. Saya cerita yang 67 muka surat, 68 muka surat ada 2 orang. Duduk sebelah ustaz, duduk sebelah ustazah. Baca tasbih, baca tasbih, baca tasbih. Sebab apa? Sebab dalam yang saya lupa nak sebut hari itu, bagaimana kaedah ini boleh dijalankan ialah sebab perkataan-perkataan dan ayat-ayat dalam Quran ialah ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang berulang-ulang. Yang berulang. Kita pernah tahu innal ladzina amanu, berapa kali keluar dari nazar. So saya cerita dah, kul tu berapa banyak kali keluar. Mubin tu berapa kali banyak keluar dalam. So that's why bila kita, masa saya buat itu dalam juz, kita mula dengan juz 30. Dalam keadaan yang lain dikenal pasti juz 30, 29, 28, 1, 2, 5 juz ini mengandungi 85% daripada perkataan-perkataan Al-Quran. So kalau mereka ini dalam proses kita menguasai 5 juz ini, lepas tu bila jadi kemudian akan datang, dia akan jadi cepat. Sebab dia jadi cepat, because perkataan semua dia, hampir semua dia dah tahu. Nanti bila dia sampai juz 23, 24, lebih kurang macam 25, dia akan jumpa satu muka surat perkataan yang muka surat yang dalam tu mungkin tidak ada perkataan baru. Semua dia dah tahu, cuma dia susun ayat saja. Mungkin dah dijumpa apa nama ni, 2 perkataan baru, 3 perkataan baru, atau tidak ada langsung. Itu yang menjadikan dia cepat. Itu yang menjadikan dia 5 minit. Awal-awal 8 jam, at that time dah sampai tahap tu, dia jadi 5 minit satu muka surat. So bagian ni lah kan. Cuma itu proses yang panjang. So mereka yang seminggu ni kebanyakan, macam saya cakap, ada banyak peserta kita yang ingin sambung balik. Kalau mereka sambung, dan insyaAllah. Tapi pastikanlah bila kat rumah tu dia kena murajaah dan apa nama istiqamah dengan metod lah. Bila datang sini balik, dia terus sambung. Sebagaimana telah berlaku seorang pelajar kita sekarang ni, dia masuk itu sama. Masuknya day 1 tu masuk, dah terus dah laju lah. So akan buat itu, dan insyaAllah pencapaiannya akan menjadi begitu ketara sekali. So itu dia sedikit tentang prestasi. So apa yang saya nak sebut kat sini, kita apa maknanya ni bila dah hafal Al-Quran ni? Apa maknanya? Adakah itu satu bragging rights? Kita nak ceritakan neighbor kita nak ceritakan anak saya hafal 30 juz, anak saya hafal ni, atau saya hafal ni. Dan saya cakap terus terang, saya memang pantang betul bila tengok orang yang pun hafal Quran tetapi perangannya masih seperti orang yang tak pernah hafal Quran. So itu sebab kita dengan kat sini bila kita hafal dengan Quran dengan makna, kita harapkan dan kita sifat-sifat mahmudah tu akan lagi timbul lah. Sifat-sifat mazumah tu kita akan tinggalkan kan. Tidak ada lagi lah bila kita dah hafal Quran ni kita nak tipu orang, kita nak apa dia panggil spelling ke apa lagi kita dengan dan kita harapkan macam kanak-kanak muda-muda ni mungkin mereka ni satu hari nanti akan jadi barisan pemimpin negara. So bila akan masa member ni tidak adalah kita cerita isu rasuah, isu apa dan sebagainya. So itulah kita harapkan kita punya sumbangan lah kepada negara, kepada agama. Sikit yang kita buat ni mungkin harapkan Allah tengok dan Allah makbulkan apa yang kita cuba usahakan. Mungkin bukan dalam masa hidup saya, mungkin dalam masa anak cucu kita, tapi dia berputik daripada apa yang kita buat hari ini. Mereka menghafal Quran dengan pemahaman makna, mereka tahu apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Bukan saja menghafal, tetapi perangai masih perangai macam orang-orang yang tak pernah hafal Quran. Kita tak nak macam tu. So saya memang pesan kepada semua peserta kami kan, mesti ada perubahan, mesti ada manifestasi perubahan kelakuan, perubahan pertuturan, perubahan hubungan dalam keluarga bila keluar daripada sini, insyaAllah. Kita keluar daripada sini, kalau perlu kita down kan, kita keluar daripada sini, kita tahu kita ada satu pegangan, kita ada pegangan Allah yang telah tetapkan. Benda yang baik itu, benda yang kita suka memang kita suka lah. Benda yang kita tak suka daripada pandangan mata kita, tapi sebenarnya ialah satu benda yang Allah telah tetapkan untuk kita, dan itulah yang terbaik. Saya ada guru saya itu saya dah ceritakan. Guru saya cerita, kalau sakit, dia berjawapan senang je, hayati sakit itu.
Saya cakap, Ustaz cakap senang lah, hayati sakit itu, kaki dah kena potong satu, hayati sakit itu sakitnya, kan? Tapi sebenarnya kalau kita pegang dengan itu, bahawa semua benda yang berlaku itu Allah tetapkan untuk kita yang terbaik, maka kita tidak question apa Allah buat untuk kita, dan kita akan rasa gembira, dan itulah kita rasa hayati dan kita syukur. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah pilih untuk berada di sini pada awal Zulhijjah ini, duduk 12 jam satu hari menghadap Al-Quran, menghafal Al-Quran, sembahyang jemaah 5 waktu satu hari. Itu adalah sebenarnya satu pilihan, dan bukan senang nak dapat di mana-mana, insyaAllah. So itulah pesanan saya. Harapnya bila keluar dari sini ada peningkatan pada mereka yang duduk sini. Ada yang kita sebut hari itu tentang, semalam kita sebut tentang murajaah. Mana pun program awak hafal Quran, kalau tidak ada murajaah, maka tentunya akan kecewa. So pastikan peserta kita bila keluar sini, nampak macam senang kan? Kita suruh buat berapa muka surat? 1 muka surat satu hari minimum, atau setengah muka surat. Senang, nampak senang, tapi tak buat. Carilah saya, ada yang tak buat. Pastikan buat hari-hari. Tak payahlah terlalu ambitious, terlalu bercita-cita tinggi nak buat 1 juz satu hari. Kalau boleh buat lagi bagus, tapi kalau tak boleh buat tak apa, buat satu muka surat, 1 muka surat, 2 muka surat, sampai 1 minggu dah dapat 5 muka surat. So pastikan istiqamah, kerana itu akan tentunya akan memastikan hafalan itu lekat, dan hafalan itu akan berjaya juga untuk mengubah cara hidup kita, insyaAllah. Sedikit program kita akan datang 20 Julai hingga 2 Ogos, jadi 2 minggu insyaAllah. Untuk 2 minggu, saya setakat ini kita tak ada terima lagi duit untuk scholarship dan sebagainya. So kita harapkan siapa yang nak join balik, silakan, ataupun boleh war-warkan, insyaAllah. Dan inilah kita jadual kita untuk sepanjang tahun ini. Untuk bulan 9 dan 10 ni kita ada isu sikit dengan hotel. Dia clash dengan penggunaan bilik, so kita kena cari tempat lain. Dan kita macam jadi ini sampai sepanjang tahun lah, sampai hujung tahun. Pada Januari depan kita dah ada sebenarnya tarikhnya. Ada soalan hari itu tentang sama ada kita boleh keluar daripada sini untuk buat ke tempat lain. Boleh, kita akan boleh terima pelawaan. Kalau macam itu pernah JPA panggil kita untuk buat khusus di JPA, ataupun ada sekolah kena panggil, kita akan buat. Tapi kita kena perlu sit down, pastikan juga kita nak pergi kosong lah. Kita tak nak pergi siapa nak join nanti membazir. Kita nak betul-betul mereka yang nak menghafal, kita dah shortlist mereka yang nak menghafal, dan kita boleh kerjasama, insyaAllah. Ada sahabat pun itu cerita nak buat sambil program dengan berkuda. So kita boleh, kita tak kena, kita boleh usahakan, insyaAllah. Itulah dia, macam saya cakap tadi, program kita. Saya minta sebaik tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya akhir ini, ada dari mereka kita ni yang mendapat bantuan derma beasiswa. So kita mohonkan tuan-tuan dan perempuan juga semasa hari-hari bila keluar dari sini, sama-sama doakan mereka yang tak berdoa, mereka yang tak membantu memberikan sumbangan itu, mereka juga mendapat ganjarannya, insyaAllah, kan? Supaya macam saya sebut, tiap huruf tu ada 10 ganjaran. So kita pun nak share lah, termasuk kami lah, kami pun juga menadah tangan lah, nak mengharapkan daripada ganjaran tuan-tuan yang dapat daripada menghafal Al-Quran di sini, insyaAllah. So saya pada itu, saya bagi pihak diri saya, bagi pihak isteri saya juga, warga atap yang anak beranak saya yang tidak dapat hadir pada minggu ini, juga daripada guru-guru kami, kedua muhafiz dan muhafizah kami minta maaf jika ada salah silap, apa yang kekurangan, kita cuba buka yang terbaik. Tapi mungkin ada yang tidak menepati cita rasa masing-masing, kami mohon maaf. Itu yang terbaik kami cuba usahakan. InsyaAllah doakan juga kami dan juga tuan-tuan diberikan kekuatan, ketabahan, kesubuhan untuk terus bersama untuk memanfaatkan apa yang kita hari ini, dan kita diberikan ganjaran sebaiknya kepada Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Encik Abdul Rahman. Yang dihormati hadirin hadirat semua, muslimin dan muslimat, dan khusus buat peserta-peserta yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai ke acara puncak. Kata orang, ada jejak, ada bekasnya, ada pasang, ada sudutnya, ada sinar, ada cahayanya, ada graduan, ada sijilnya. Seterusnya, upacara penyampaian sijil kepada peserta-peserta Karantina Tahfiz Malaysia. Untuk itu, kita silakan lagi Tuan Haji Abdul Rahman berserta dengan barisan Muhafiz dan Muhafizah untuk naik ke pentas. Program 7 hari 9 Mei hingga 4 Jun kita mulakan dengan Adam Faiz bin Azam. Silakan. Azim perlu tak? Lampu tak? Lampu perlu. Seterusnya kita jemput Ahmad Daniel Hakim bin Ahmad Salwan. Seterusnya Farid bin Muhammad Hafiz. Muhammad Syakir bin Ahmad. Muhammad Bashir bin Abdul Rashid. Muhammad Iman Hamzi bin Zulzami. Saiful Maizura bin Osman. Zulkifli Dilan Khan. Zulkifli Dilan Khan. Kita teruskan acara dengan bersemah. Kita jemput ke atas pentas Maizura binti Omar. Kita jemput Maria binti Siti. Seterusnya kita jemput Nur Khadijah Az-Zahra binti Khairul Muzamil.
Teruskan acara dengan berjemput Nurliana binti Abdul Wahab. Seterusnya Putri Nur Irdina binti Syamil. Seterusnya Sakinah Saksa Sunshine binti Ahmad Sudi. Dan akhirnya Siti Zunaiza binti Abdul Razak. Tuan Rahman dan para hafiz dan hafizah. Ya Rahman Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak terhitung nikmat dibilang, Maha Pengampun, Maha Kurnia, penyampaian sijil telah sampai sempurna. Kini ikrar karantina dari Bristol mengisi ruang atau cara. Dengan itu kita jemput semula kesemua peserta-peserta mengambil tempat di atas pentas. Dipersilakan. Untuk menyerajui bacaan ikrar ditampilkan Encik Saiful untuk mengetuai bacaan ikrar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami alumni Karantina Tahfiz Malaysia berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun kami berada. Kami berjanji akan sentiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Kami berjanji akan sentiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqamahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai ikrar karantina. Rahmat dan berkat kami menadah. Diminta peserta semua terus berada di pentas untuk acara menggambar dan dijemput muhafiz dan muhafizah untuk sama-sama bergambar kenangan.
especially yang perempuan ni yang berdiri kat belakang. Nampak tak semua? Yang tak nampak tu awak adjust position. Puan nampak tak? Puan? Ada yang tak nampak. Puan Ada yang tak nampak, so dia orang depan ni move. Puan yang nombor 2 ni tak nampak, so kena sini sikit. Kena ke sini sikit. Yang okey, yang ni kena jarak sikit. Okey, betul. Jarak sikit. Okey. Yang lelaki belah sini jarak sikit. Okey. Ni okey. 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 Okey, nyam. Satu, dua. Freestyle. Satu, dua. Right. Okey. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri acara kita simple saja pagi ni. Kita ada satu pengumuman khas. Jemput Tuan Menteri Agama. Assalamualaikum sekali lagi. Untuk program kita sebenarnya, bagaimana yang diketahui, kita punya umur minimal kita ialah 15. Umur 15, kita memang selalunya tidak terima ataupun tidak galakkan peserta bawah 15 untuk sertai kita, semata-mata kerana metod jadain itu. Metod jadain itu memerlukan pemahaman makna. So kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia tak faham bahasa Malaysia. Kan saya bahasa Malaysia faham, kena ada yang tak sekolah, ada yang pergi mahal dia tak sekolah. Kan, so kita banyak berlaku macam tu, tapi kita bagi peluang juga, walaupun selama ni kita memang ada juga yang main masuk, tapi kita beritahu beberapa apa, inilah dia risikonya kalau nak masuk sini menggunakan program masuk kita, program kita untuk kuasai dengan metodnya. Mungkin ramai yang tak dapat kalau bawah 15. Yang alangkah yang atas 15 pun ada yang terkial-kial kan. So di bawah 15 ada lagilah masalah. So tapi ruang ada juga kita bawah 15 yang telah selesai 30 juz yang kita. Tapi untuk kali ini saya berasa terharu sebab kita ada peserta kita bawah 15 yang bukan saja berjaya menghafal dengan baik, tetapi dapat menggunakan metod dan faham dan menggunakan metod hingga kan macam saya sebut tadi, yang 43 muka surat tu ialah hamba Allah ini. 43 surat hamba Allah dan dia dengan 40 surat tu, bila kita test dia dengan pemahaman makna, dia boleh buat. So saya rasa kita memang patut raikan dah. Kan, ramai yang bebas 15, tapi di pasal diri seorang yang bawah 15 ni, so kita akan raikan dia insyaAllah. So saya dengan sukacita ingin panggil Abah Syed, terima sedikit sumbangan daripada kami insyaAllah. Ke depan sikit. Okey. Saya memang bukan saja ucap tahniah kepada peserta ini, kita juga siapkan tahniah kepada ibu bapa dia sebenarnya. Dia ni sebenarnya bukan daripada Ma'had, dia memang mengaji tapi tasmik dengan bapa dia, kan, secara informal. Namun telah berjaya, dan sebelum ni telah berjaya berapa juz? 8 juz sendirian. Kan, so saya ucapkan tahniah kepada Bashir dan juga kepada keluarga insyaAllah. Terima kasih. Semoga Allah berkati, menjadikan kejayaan dunia dan akhirat insyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah pada Bashir, ibu dan bapa yang support di rumah untuk terus tasbih bersama.
tanya puan. Okey, akhirnya kita jemput untuk menutup acara kita. Dengan segala hormatnya kita jemput Ustaz kita, Ustaz Asri, untuk menyampaikan doa. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah penguasa langit dan bumi serta perbendaharaan yang ada di antara keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung selama 7 hari dalam program karantina Tahfiz Malaysia Seri yang ketiga pada tahun ini. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami, roh kami, diri kami, emosi kami, sehingga kami selesai dalam program ini dengan jayanya. Ya Allah, bagimu-lah segala puji dan puja. Kami menadah tangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai pendamping kami di dunia, kelak pula sebagai peneman dan hujah bagi kami, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, kurniakanlah istiqamah buat kami agar sentiasa membaca, menghafaz. Seterusnya yang paling penting adalah mengamalkan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Izinkanlah Al-Quran yang kami baca ini, Ya Allah, yang kami hafaz ini, Ya Allah, terus kekal sebati dalam diri, dalam dada dan dalam ingatan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu dan selalu berzikir kepada-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Luaskanlah rezeki kami, Ya Allah, dan panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Munzilar Rahmah wa Ya Fatihal Barakah, ampunkanlah dosa-dosa insan yang sangat kami cintai dan sayangi ini, Ya Allah. Seorang wanita yang 9 bulan 10 harinya mengandungkan kami, Ya Allah. Wanita ini dalam keadaan sedar nyawanya ketika itu 50-50, Ya Allah. Tetapi wanita ini tekad tetap cekalkan hati demi sang hati yang dinanti-nantinya, Ya Allah. Koyak berdarah isi kulitnya, Ya Allah. Sakit melahirkan kami, Ya Allah. Wanita ini juga yang telah menyusukan kami 2 tahun lamanya, Ya Allah. 2 tahun. Wanita ini juga yang telah membesarkan kami dengan kepayahan dan kasih sayangnya, Ya Allah.
tidur malam yang tidak lena ya Allah, bersihkan mata ya Allah, memastikan kami yang lena dahulu ya Allah. Ada kalanya perutnya tidak kenyang ya Allah, semata-mata hendak memastikan kami yang kenyang dahulu ya Allah. Saatnya sentiasa ditadahkan ya Allah, mendoakan segala kebaikan dunia dan seisinya buat diri. Ya Allah, ampunkanlah semua ya Allah. Ampunkanlah dosa mak kami ya Allah. Banyak sangat pengorbanan mak buat diri kami ya Allah, tidak ternilai dan tidak terukur dengan wang ringgit ya Allah. Begitu juga dengan seorang lelaki ini ya Allah. Lelaki inilah yang telah mendukung kami di saat dia melihat kami keluar, mendukung kami dengan rasa syukur dan gembira, yang telah mengalunkan azan dan iqamah di telinga kanan dan telinga kiri kami. Lelaki ini juga lah yang telah mengajarkan kami untuk kenal dan cinta kepadamu ya Allah, dan juga cinta kepada kekasihmu baginda Nabi SAW. Lelaki ini juga lah yang telah mengajarkan kami semua kepayahan dan kesenangan hidup di dunia. Lelaki ini juga lah yang telah kami berbin dan berbintikan padanya. Lelaki ini juga lah yang telah bermandi peluh, menitik darah jantannya, demamnya, sakit-sakit badannya, penatan mencari rezeki semata-mata untuk memastikan perut kami sekeluarga kenyang ya Allah. Lelaki ini juga lah tidak pernah menceritakan keluh kesahnya, penat badannya, payah jarinya, jatuh bangunnya, berhutang sana dan sini, menahan malu air mukanya, semata-mata untuk memastikan kami besar dengan baik ya Allah, memastikan kami cukup segala itu dan ini ya Allah. Lelaki ini juga lah yang telah menghantarkan kami ke sekolah sehingga kami pandai ya Allah. Lelaki ini juga lah yang telah menghantarkan kami ke sini ya Allah, ke karantina ini ya Allah, sehingga kami mampu menghafal ayat suci-Mu ya Allah, sehingga kami dapat menghafalnya dengan baik ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Berkat kami menghafal Al-Quran ya Allah, hadirkanlah pahala ibu ayah dan emak kami ya Allah. Kasihanilah mak dan ayah kami ya Allah. Jagalah mereka selalu ya Allah. Lindungilah mereka selalu ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami, membesarkan kami, menjaga kami dari kami kecil hingga kami besar. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Kau angkatlah semua sakit-sakit yang ada pada tubuh mereka ya Allah. Kurniakanlah kesihatan dan kesembuhan buat mereka ya Allah. Janganlah kau azab mereka disebabkan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ada di kalangan kami yang ibu dan ayahnya yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Luaskanlah kubur mak dan ayah kami. Luaskanlah kubur mereka seperti taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kebaikan buat mereka ya Allah. Janganlah kau seksa mereka, janganlah kau azab mereka di atas segala dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Tempatkanlah ibu dan ayah kami di tempat yang setinggi-tinggi dan semulia-mulia di sisi-Mu ya Allah, di syurga-Mu ya Allah. Begitu juga dengan guru-guru kami ya Allah, ustaz dan ustazah kami yang banyak berkorban masa, tenaga dalam mendidik kami supaya menjadi insan yang berguna. Ampunkanlah juga dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah semangat mereka ini untuk terus mendidik anak bangsa, anak-anak kami, supaya pelajar-pelajar ini menjadi insan yang berjiwa dan berhati mulia. Titipkanlah juga pahala buat Artab Abdul Rahman Talib anak beranak, pengurusan Kalitannya Tahfiz Malaysia, dan juga kepada penyumbang-penyumbang yang berhati mulia,
atas usaha mereka yang sangat baik dalam membantu perjalanan kami di sini, ya Allah. Memberi peluang kepada kami untuk terus belajar dan memudahkan perjalanan kami dalam menghafaz ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Wahai Allah, ada di antara kami yang sedang diuji dengan bermacam-macam ujian. Ada yang sakit, ya Allah, Kau kurniakanlah kami dengan kesembuhan dan kesihatan. Ada yang suka di perjalanan hidupnya, ya Allah, Kau permudahkanlah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Pada yang sempit rezekinya, ya Allah, Kau luaskanlah, ya Allah. Panjangkanlah umur kami semua, ya Allah, dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, andai dulunya pertemuan kami ini seminggu yang awal adalah demi kebaikan, ya Allah, maka Kau jadikanlah perpisahan kami pada hari ini sebagai satu jalan kebaikan dan kebajikan, ya Allah. Tetapkanlah dan satukanlah hati kami ke arah keridhaan-Mu, ya Allah, meskipun kami akan berjauhan antara satu sama yang lain. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'fuma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyya wa la matrula wa la mahruma. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, fi Yaman, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para peserta yang dirahmati, para ibu bapa yang menyertai, tirai majlis penutup karantina Tahfiz 2025/3 kini berlaku. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih kepada peserta-peserta yang menyerikan sesi kita kali ini. Terima kasih ibu bapa yang datang dari jauh dan dari dekat untuk menyertai kami di majlis penutup ini. Kepada peserta-peserta, semoga pengalaman manis atau pahit selama 7 hari 6 malam bersama kami, 12 jam setiap hari bersama Al-Quran dari pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Semoga ianya adalah satu titik permulaan perjalanan baru dengan Al-Quran, perjalanan baru dengan metode baru menghafal Al-Quran dengan kefahaman makna. Semoga kalian terus berjaya dalam meraih kehidupan bersama Al-Quran. Setiap yang datang sini masing-masing datang dengan cita rasa yang berbeza. Masing-masing datang dengan masalah yang berbeza. Masing-masing datang dengan keupayaan yang berbeza. Tetapi Allah telah menyatukan kita semua dengan berkat Al-Quran bulan Zulhijjah yang mulia. Harapan kami apabila anda semua keluar pagi ini
daripada majlis penutup karantina tahfiz ini. Bawalah metode bersama. Bawalah Al-Quran juzul 30 yang telah dihafal bersama. Kenangkan betapa susahnya kalian bangun daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam menghafal. Kalau banyak salah Ustaz reject. Tapi sebab apa? Hanya kerana Allah. Menghafal dengan kefahaman, faham apa yang Allah hendak, faham apa yang perlu kita lakukan. Harapan kami apabila kamu semua keluar dari karantina tahfiz ini, bawalah isi Al-Quran bersama kamu. Kamu bukan orang yang sama sebelum kamu datang kemari. Kamu adalah orang berbeza kerana di hati kamu ada ayat-ayat Allah. Walaupun juzuk 30, tapi kamu faham apa yang Allah hendak. Harapan kami, peganglah isi Al-Quran. Harapan kami, peganglah metode walaupun di mana kamu berada, supaya kamu akan terus bersama Al-Quran. Selamat pulang ke pangkuan keluarga. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada dari utara, dari Star, dan ada dari selatan. Kami doakan pemusafiran tuan-tuan perempuan selamat. Kenang atap dalam doa kalian. Semoga kami istiqamah. Semoga kami diberi kesihatan yang baik. Semoga Allah memberi kami kekuatan menghadapi apa-apa ujian yang datang untuk menjalankan program ini. Doakan juga untuk ustaz dan ustazah kami supaya mereka beristiqamah bersama dengan kami, dapat membantu untuk menjalankan apa yang kita hajati dan membuat sedikit manfaat kepada umat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami laburkan majlis dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan para peserta yang hadir, sekali lagi saya dan suami dan juga para muhafiz dan muhafizah memohon ampun dan maaf sepanjang tiap-tiap hari 12 jam bersama. Mungkin ada perkataan dan mungkin perbuatan